Guli. Ya. Buat apa? Belajar kungfu lah. Buat apa you belajar kungfu? You tak tahu ke? Sekarang quite viral tau. Apa yang viral? You tengok itu video. Haya. You tengok kan? Sekarang bukan main-main no. Ya lo, teruk gaduh. Teruk kan? So tengok tak kira kamu memotong dia, atau you horn dia, atau you tersilap melanggar dia, turun kereta saja jatuh tau. Ya lo. So saya cakap dengan you orang lah kan, kita semua barang pun boleh settlekan. So kita boleh sabar, berbincangkan bagaimana settlekan. So jangan gaduh-gaduh lah kan. Malu juga nanti selepas itu you pun cedera, dia pun cedera. You rasa okey ke? Okey lah kan? Kau so you orang okey, jangan gaduh lagi semua steady sikit. Okey, kita bersabar bincangkan. Okey Okey. Bye. Kalau macam tu aku pun nak belajar self defense